Serius tak expect pertama kali buat menjadi. Ayam tanduri 3 bahan, ayam, paste tanduri, yogurt. Mula-mula bersihkan ayam. Kalau nak cepat masak, boleh potong ayam ke saiz lebih kecil. Paste tanduri datang lengkap dengan rempah ratus, malah tak perlu lagi tambah perasa, gula, garam bagai. Bahagian belakang paket siap ada step. Satu paket ni untuk satu ekor ayam yang beratnya kurang lebih 1 kilo. Selain ayam, paste ni sesuai juga untuk cauliflower tanduri atau kebab tanduri. Boleh bakar dalam air fryer atau ketuhar. Nak ayam lebih empuk dan juicy, tambah yogurt. Pastikan pilih yang rasa original ya. Memandangkan dalam video ni, berat ayam cuma 500 gram, jadi saya guna paste separuh paket. Dan yogurt juga separuh, atau sesuai selera. Gaul hingga rata, lepas tu perap sekurang-kurangnya 4 jam atau semalaman. Selepas 4 jam, alihkan ayam ke basket air fryer, bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 20 minit. Selepas 20 minit, keluarkan ayam, terbalikkan. Top up lebihan paste yang digaul tadi, sambung bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit supaya kedua-dua belah masak elok. Suhu dan masa adjust ikut saiz ayam ya.